Kalau kita ada 100,000 dekat dalam ASB ataupun tabung haji, sesuai tak nak tukar ke dalam bentuk simpanan emas? Okey, satu perkara yang kita perlu tahu, emas ni tak ada dividen macam ASB dengan tabung haji. Jadi kalau nak tukar simpanan ASB kepada emas dengan mengharapkan dividen, setiap tahun ia memang takkan dapat. Tapi kenapa ramai orang juga tukar simpanan ASB dan tabung haji kepada emas? Sebab ramai dah tahu risiko simpan duit kertas ni antara dia adalah inflasi dan kejatuhan mata wang ringgit. Jadi jalan yang selamat adalah tukar ke dalam simpanan emas. Persoalannya, adakah sesuai untuk kita tukarkan semua simpanan kita tu ke dalam bentuk emas? Okey, jawapannya, kalau kita tak plan nak gunakan duit tu dalam tempoh 2 tahun, sangatlah sesuai. Sebab harga emas ni naik sekitar 10% setiap tahun secara purata. Tahun lepas sahaja, harga emas ni naik sekitar 30%. Maknanya, kalau kita tukarkan 100,000 ke dalam bentuk emas, duit tu dah berkembang jadi 130,000. Dah berbaloi kan? Okey, so bagi mereka yang nak Hafizah bantu untuk tukarkan duit simpanan ke dalam bentuk simpanan emas ni, boleh isi borang saya dekat bawah tu, ataupun DM untuk Hafizah bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.